Bersediakah korang untuk FIFA ASEAN Cup 2026? Kali ini Harimau Malaya bakal turun ke Indonesia dan kalau tengok kepada kesebelasan yang kita boleh bayangkan ini, memang ada beberapa nama baru yang boleh buat pasukan lawan terkejut. Kita mula dekat penjaga gol Shehan Hazmi. Penjaga gol JDT ini memang dah biasa dengan tekanan perlawanan besar dan pengalaman dia bersama Harimau Malaya boleh jadi aset penting. Kalau Malaysia nak pergi jauh, posisi nombor 1 ini memang kena konsisten. Di bahagian pertahanan pula, kita ada Dion Kools sebagai antara tonggak utama. Pengalaman dia di Eropah, Jepun dan bersama skuad kebangsaan memang tak perlu dipertikaikan. Bersama dia ada Giancarlo Gallifuoco, seorang pertahanan yang cukup kuat dari segi fizikal dan pengalaman dalam Liga Malaysia. Kemudian ada Richard Chin, antara pemain muda yang semakin mendapat perhatian. Dia boleh bermain di beberapa posisi dan itu memang beri lebih banyak pilihan kepada jurulatih. Dan jangan lupa juga ada juga Endrick Santos yang boleh menjadi pilihan menarik untuk memperkuatkan bahagian tengah ataupun pertahanan. Tapi berita paling menarik sekarang, Shane Lowry dah rasmi menjadi pemain Harimau Malaya. Pertahanan JDT itu bakal tambah lagi pilihan di bahagian belakang. Jadi nanti kita mungkin akan tengok persaingan yang cukup sengit untuk merebut tempat dalam kesebelasan utama. Di tengah pula, kita ada Noah Lane. Pemain ini mungkin tak selalu dapat perhatian macam pemain menyerang, tapi kerja dia dekat tengah memang penting. Dia boleh kawal tempo, rajin bergerak dan bantu pasukan dari segi transisi. Kemudian masuk satu nama baru yang ramai peminat nak tengok, Bradley Tapp. Bekas pemain Central Coast Mariners ini pernah mengumpul lebih 40 penampilan bersama kelab Australia itu. Kelebihan Tapp, dia boleh bermain di tengah dan juga pertahanan. Maksudnya dia boleh jadi pemain yang bagi lebih keseimbangan kepada Harimau Malaya. Dan dekat bahagian serangan, mestilah ada Arif Aiman, pemain paling kreatif Malaysia sekarang. Kelajuan ada, teknik ada, visi pun ada. Musim demi musim bersama JDT, Arif terus membuktikan kenapa dia antara pemain tempatan paling berbahaya. Di sebelah pula kita ada Faisal Halim. Kalau Faisal berada pada tahap terbaik, dia memang jenis pemain yang boleh ubah permainan dalam satu saat, satu larian, satu gerakan, satu peluang. Terus boleh jadi gol. Kemudian ada Manuel Hidalgo, pemain yang memang dikenali dengan kreativiti, gerakan pantas dan kemampuan untuk cipta peluang. Kalau dia dapat keserasian dengan Arif dan Faisal, memang menarik. Dan dekat depan sekali, Bergs On. Ini memang mesin gol. Penyerang JDT ini dah meledak lebih 160 gol bersama kelab tersebut. Jadi tak hairan kalau ramai teruja nak tengok dia kalau diberi peluang bersama Harimau Malaya. Tapi perjalanan Malaysia dekat FIFA ASEAN Cup ini bukan mudah. Indonesia jelas jadi antara pencabar utama dalam kumpulan. Bermain di Indonesia pula, tekanan daripada penyokong mereka memang kita semua tahu macam mana. Singapura pula datang dengan keyakinan selepas berjaya layak ke Piala Asia 2027. Dan jangan pandang rendah India. Mereka boleh jadi pasukan kejutan yang tiba-tiba rosakkan perancangan semua orang. Jadi persoalannya sekarang, dengan kombinasi pemain lama dan muka baru seperti Bergson, Manuel Hidalgo dan Bradley Tapp, mampukah Harimau Malaya pergi ke Indonesia dan buktikan bahawa kita benar-benar mampu mencabar takhta bola sepak ASEAN? Atas kertas memang nampak sedap. Tapi dekat padang nanti, kita perlukan satu benda saja. Menang FIFA ASEAN Cup 2026 Indonesia Harimau Malaya kita datang.